Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bersama saya Syara Taufifah dalam Santapan Juara. Kali ini kita akan membawa anda mengenali seorang atlet yang mulai mencipta nama di peringkat antarabangsa. Di sebalik kemenangan, ada pengorbanan. Hanya yang berjiwa kental mampu bertahan dan mencipta nama. Dan minggu ini kita akan bersama dengan pemain squash profesional negara iaitu Aira Azman. Ketahui impian dan inspirasi beliau dalam mengharumkan nama negara. Aira Azman yang dilahirkan pada 29 September 2004 merupakan pemain squash profesional Malaysia yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam arena sukan antarabangsa. Pada Februari 2025, beliau mencapai kedudukan tertinggi dalam kejayaannya iaitu nombor 28 di kedudukan dunia. Antara pencapaian utama Aira termasuk finalis kejohanan squash remaja dunia 2023 di Melbourne, Australia. Beliau menjadi pemain Malaysia pertama yang mara ke peringkat akhir kejohanan ini selepas 22 tahun. Pencapaian kali terakhir dicapai oleh Datuk Nicole David pada tahun 2001. Juara kejohanan squash remaja Asia 2023 di Dalian, China. Juara kejohanan squash kebangsaan WCE SRAM ke-38. Aira meraih gelaran sulungnya dalam kejohanan ini. Dan pada tahun 2024, beliau sekali lagi memenangi juara kejohanan squash kebangsaan. Pada bulan Julai 2024, beliau bersama kakaknya, Haifa Azman, merangkul gelaran juara beregu wanita kejohanan squash beregu Asia 2024 di Johor Bahru. Aira juga berjaya memenangi gelaran PSA ketiganya selepas meraih kemenangan dalam Tuanku Mukri Trophy semasa jelajah squash PSA 2024-2025 pada Ogos 2024. Teruskan bersama Aira Azman, permata baru sukan squash negara. Semuanya dalam Santapan Juara. Bagi atlet, pemakanan adalah kunci utama untuk membantu prestasi di dalam gelanggang. Dan sekarang ni kita nak tahu bagaimana Aira mengatur dietnya ketika bulan puasa dan adakah nutrisinya mencukupi dan apa makanan pilihan Aira ambil untuk mengekalkan kecergasan di bulan puasa. Assalamualaikum Aira. Waalaikumsalam. Masih kekal cergas di bulan Ramadan ni? Masih kekal cergas. Baik, sekarang ni kita nak tanya Aira, apakah rutin Aira yang Aira amalkan di bulan puasa ni? Macam pemakanan, adakah Aira ambil secara berperingkat ataupun makan terus saja? Okey, Aira time buka puasa, Aira akan ambil secara berperingkat sebab sebelum berbuka puasa ada latihan ringan sudah, tak banyak sangat supaya tak berat untuk lari waktu malam. Adakah Aira mempunyai makanan kegemaran, makanan yang bagus untuk menolong Aira? Kalau makanan kegemaran selalunya ibu yang masak. Kalau bulan puasa dia ada banyak nutrien. Dia akan masak macam ada ayam untuk protein, lepas tu ada vitamin untuk sayur semua, ada buah. Baik, dan apa keseimbangan nutrisi macam Aira cakap mak Aira masakkan, apa antara makanan yang cukup nutrisinya? Kalau nak berbuka puasa sebab latihan kat malam, terang tak ambil berat sangat. Karbohidrat tu kurang daripada protein. Kita orang banyak lagi makan protein untuk build masa. Yalah, untuk naikkan otot. Baik Aira, bagaimana Aira boleh mengawal daripada mengambil makanan yang kurang sihat untuk berbuka puasa? Sebagai atlet negara, kita orang disiplin lah untuk jaga badan. Kita orang elakkan makanan kurang sihat. Boleh je kalau nak makan, tapi bukan setiap hari. Kena Seimbang lah. Dengan tu anda semua di rumah, itu antara perkongsian daripada Aira yang boleh membantu anda semua untuk kekal sihat. Baik Aira, kita sekarang ni ada sesuatu yang istimewa. Kita nak bawa Aira ke pasar raya. Kita nak Aira memilih bahan-bahan dan ada seseorang yang istimewa akan memasakkan untuk hidangan buka puasa. Boleh? Jom. Baik,
macam Aira cakap, Aira bulan puasa ni Aira amalkan pemakanan yang agak ringan lah. Betul. Tak boleh berat-berat sangat. Betul. Sekarang ni kita nak mencari apa? Sekarang ni kita nak cari kacang panggang. Kenapa kacang panggang? Sebab kacang panggang dia bagus untuk pencernaan. Seorang boleh ready untuk latihan malam. Ni. Betul. Lalu ni. 2 tin cukup? Saya rasa 2 tin cukup kot. Okay. Dah kacang dah ada, lepas tu kita nak ambil apa lagi? Aira suka masam-masam sikit. Jadi kita nak pergi ambil tomato puree buat bagi perasa. Tomato puree? Betul. Satu je? Satu cukup. Bawa saya pergi mana pula ni? Kita nak ambil asam jawa. Aira, nak tanya jugalah, ada tak pengalaman Aira mungkin berpuasa ataupun masak di negara luar? Kita orang pernah berpuasa di Ireland. Wow. Dublin, Ireland. Time tu, kita orang ada tournament kat sana. Jadi, kita orang still berpuasa dan kita orang raya dekat sana. Wow. First time raya perantauan. Aira, jadual latihan macam mana pula semasa puasa ni? Jadual latihan bulan puasa lain sikit. Kita orang training waktu malam lebih banyak. Kadang-kadang kita orang training daripada pukul 9 lepas tarawih sampailah pukul 12. Lepas tu, tapi petang sebelum buka puasa tu kita orang akan buat latihan ringan lah. Sebab kita orang masih perlukan banyak masa latihan, tak nak bazirkan masa. Betul. Satu hari tak buat apa-apa. Tu nak tambahan apa-apa ada tak? Ni cili hijau. Yang ni? Baik, kita ada 1, 2, 3, 4. Tapi tengok dekat dalam ni tak ada lagi lah. Protein ke, karbo ke. Okey, sekarang ni kita nak pergi ambil daging cincang. Squash paling banyak burn kalori, so kita orang perlukan protein. Oh, maksudnya squash antara sukan yang paling banyak bakar kalori? Kedua paling banyak bakar kalori selain swimming. Tu daging? Inilah bahan utama kita untuk bekalkan tenaga. Nak potong cincang. Boleh? Boleh. Macam ni? Boleh? Okey, kita dah pun selesai membeli bahan-bahan pilihan daripada Aira. Nanti kita akan serahkan bahan-bahan ni kepada seorang chef. Dia akan masakkan untuk Aira berbuka nanti. Adalah rahsia. Anda di rumah jangan ke mana kerana selepas ini Aira akan menjawab soalan yang dikirim daripada media sosial Santapan Juara.